Kalau saya kalah, saya akan meletak jawatan, saya akan kembali sebagai ahli parlimen biasa, dan saya juga bersyukur ada hikmah dia atas beberapa perkara. Mulut dan tangan saya, mulut tidak boleh ditutup, tangan tidak terikat lah. Yeah. Sebelum ini, saya anggota pentadbiran Jemaah Menteri. Kalau saya tak setuju pun, contohnya, saya tak setuju Azam Baki dilantik, saya tak boleh nak sebut secara terbuka. Yang menulis perjanjian pembentukan kerajaan perpaduan ini adalah aku. Saya yang tulis. Saya yang runding. Jadi dia bukan soal jawatan. Saya ada tanggungjawab itu dengan rakan-rakan. Kalau kita buat partnership dalam bisnes, kalau saya buat keputusan, aku dah tak nak buat bisnes ini, saya kena duduk dengan partner saya, maklumkan, nyatakan dengan baik. Jadi saya dah buat yang itu pun. Jadi ya, YB, kita kembali balik kepada tajuk kita, YB. Saya sentuh sikit tentang resignation. Boleh dalam yalah banyak news sumber-sumber cakap YB ni dah resign, cuti ini yang itu. Jadi kalau akhirnya lah YB mungkin boleh clarify. Kalau yalah unfortunately YB kalah timbalan presiden, adakah YB akan resign betul-betul? Tak, yalah, saya ingat dia bermula contohnya yang saya bercuti itu, kemudian dia lambung kata saya letak jawatan kan. Saya ingat ialah ia sebahagian daripada naratif yang cuba nak tunjukkan kononnya saya merajuk kan. Okay. Yang itu saya ingat sama ada saya tidak difahami ataupun budaya kita ini masih lagi belum boleh membezakan di antara accountability dengan kuasa, dengan kerajaan ya. Pandangan saya begini kan. Tadi saya tegang contohnya untuk bila saya bercuti, saya nak tumpu menguruskan parti, maka saya ambil cuti lah contohnya kan, tapi dia cepat kata dia resign kan. Tapi sebenarnya kita ini dalam sistem Westminster. Dalam sistem Westminster, maksudnya yang menjadi anggota pentadbiran, menteri-menteri itu mewakili parti-parti yang membentuk kerajaan. Maka secara prinsip demokratiknya, pimpinan di dalam parti itu mestilah mendapat tempat di dalam kerajaan, kerana tujuan parti politik bertanding di dalam pilihan raya ialah supaya mereka menjadi kerajaan, supaya mereka boleh menterjemahkan dasar dan program mereka di dalam kerajaan. Kalau contohnya keadaan kita ialah dalam parti ni orang lain semua menang, dalam kerajaan ni orang lain semua, maka kucak-kacir kerajaan dan negara. Dan kita dah melalui keadaan ini 2 kali kebelakangan ini. Tahun 2018 semasa pemerintahan PH 1.0 di bawah zaman Tun Dr. Mahathir dahulu kan, kita ada wakil-wakil dalam kerajaan, Azmin, Zuraida, saya lupa dah banyak dah kan. Tetapi dia tidak mengikut keputusan parti, maka dia timbul pertembungan ini. Lain orang dicalon, lain orang yang dilantik. Jadi bila dia rasa saya tidak dilantik oleh parti, maka saya tidak bertanggungjawab kepada apa-apa keputusan parti. Parti pun kecoh, kerajaan pun kecoh. Kemudian apabila Tan Sri Muhyiddin mengambil alih, keadaan yang sama berlaku dengan UMNO. Kerana pimpinan UMNO itu, dia tak ada dalam kerajaan. Yang jadi menteri dalam kerajaan tu Anwar Musa, beberapa orang lagi tu, dia rasakan kiblat dia itu ialah kepada Perdana Menteri, bukan kepada parti. Kecoh lagi. Jadi bagi saya benda itu tak perlu diperdebatkan. Benda itu jelas. Apabila ada pemilihan di dalam parti dan bila parti ada pimpinan baru, maka keputusan parti itu mestilah diterjemahkan di dalam kerajaan. Kalau tidak, apa guna kita memilih pimpinan kita di dalam parti? Tak guna. Baik kita buat parti Tupperware. Kita ni parti politik.
Itulah tujuannya. Jadi dia tak berbangkit lah. Bagi saya soalnya ialah kebiasaan dalam politik Malaysia ini, seorang menteri itu bila dia dah kalah dan tidak ada tempat dalam parti dia, dia mati-matian dia tak nak tinggalkan kabinet. Itu masalah dia. Dia sanggup buat apa sahaja, kona sana, kona sini, asalkan dia kekal dalam kabinet, kan? Ya. Saudara-saudari tahu saya bersyukurlah. Satu benda yang saya ingat ni, bila benda ni berlaku dalam 2-3 bulan yang lepas ni, boleh tanya pegawai saya ke orang yang duduk keliling saya, kadang-kadang saya rasa dia bimbang sebab dia tengok saya happy go lucky sangat. Saya okey je, tak ada apa. Masalah saya masih lagi dengan kucing-kucing saya. Itu masalah saya. Kucing saya yang paling tua tu nampak tua nak mati. Kemudian ada 18 ekor tu tak terjaga, terlalu banyak. Itu masalah utama saya. Tapi soal kabinet semua ni, saya rasa bersyukur kerana saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga biasa. Jadi konsep kuasa, duit, harta ini, saya bersyukur kerana saya tak pernah ada nafsu itu. Saya tak ada nafsu nak jadi orang besar-besar, semua ni tak ada. Dan saya tak boleh nak ambil duit. Saya tak boleh nak rasuah. Benda tu haram. Yang itu yang kita lawan. Jadi kalau saya jadi menteri pun, aku kerja macam orang nak mampus sampai ke malam. Sebenarnya kalau saya duduk di luar, saya lagi bahagia dan sebenarnya saya boleh buat duit dengan bebas. Jadi sebab itu saya tak pernah terikat dengan soal saya nak sangat jadi menteri. Jadi tak timbul soal apa kesan pemilihan ini kepada kerajaan. Saya dah pergi jumpa pun juga kawan-kawan daripada parti lain dalam kerajaan. Saya dah pergi jumpa, saya beritahu, jangan bimbang bising-bising PKR ni, kita orang bisinglah hiruk pikuk ni biasa dalam PKR. Tapi jangan bimbang, tidak ada apa-apa tindakan yang nakal ataupun yang akan menggoncang kerajaan. Kalau saya kalah, saya akan meletak jawatan, saya akan kembali sebagai ahli parlimen biasa. Dan saya juga bersyukur ada hikmah dia atas beberapa perkara. Satu, saya tidak dibebankan dengan tugas sebagai menteri. Teruk tau jadi menteri ni. Banyak tanggungjawab. Tak terbuat. Satu. Yang kedua, yang saya lagi happy ialah mulut dan tangan saya, mulut tidak boleh ditutup, tangan tidak terikat lah. Yeah. Sebelum ini, saya anggota pentadbiran jemaah menteri. Kalau saya tak setuju pun, contohnya, saya tak setuju Azam Baki dilantik, saya tak boleh nak sebut secara terbuka. Sebab saya anggota pentadbiran. Kalau saya sebut secara terbuka, maka itu melanggar etika kerana menyebabkan Perdana Menteri kena menjawab kerana yang melantiknya Perdana Menteri. Tak boleh. Jadi saya kena diam dan saya telan. Apa-apa yang berlaku, kalau contohnya Dr. Akmal cerita KK Mat ke stokin tak stokin, saya tak boleh nak jawab dan buat kenyataan terbuka. Cerita kuil, saya tak boleh nak jawab. Sebab saya adalah anggota pentadbiran, saya menteri. Kalau saya jawab, maksudnya orang kata, media semua akan melaporkan, tengok ni menteri bergaduh sama dia. Maka saya telan semua. Tapi kalau saya bukan anggota pentadbiran, saya bebas bercakap dengan terbuka mengenai semua perkara. Yang menulis perjanjian pembentukan kerajaan perpaduan ini adalah aku. Saya yang tulis. Saya yang runding. Jadi dia bukan soal jawatan. Saya ada tanggungjawab itu dengan rakan-rakan. Kalau kita buat partnership dalam bisnes, kalau saya buat keputusan, aku dah tak nak buat bisnes ini, saya kena duduk dengan partner saya, maklumkan, nyatakan dengan baik. Jadi saya dah buat yang itu pun. Jadi kepada rakan-rakan lah yang UMNO, yang adalah UMNO duk hantar mesej tu kan. Ada UMNO suruh masuk UMNO. Tak kot, tak. Terima kasih. Saya dah sebut kat GPS, jadi saya harap kita lalui 10-11 hari ini dengan baik, dengan berhemah. Kita gelak, kita marah, kita tweet, tapi akhirnya kita kena pastikan bahawa agenda progresif reformasi yang kita bawa sejak berpuluh tahun ini
akan terus kita dapat pertahankan dengan rakyat. Itu misi yang cukup penting kepada semua. Keadaan dia agak berbeza sebab saya sekarang ahli parlimen, kan? Dan saya ketua cabang yang ahli parlimen di Pandan. Mana boleh saya cabut macam tu je. Saya kena jaga parlimen saya. Saya memang tiap-tiap bulan, tiap-tiap 2 minggu, saya memang kena duduk dengan pakcik cerita longkang semua. Benda itu akan berterusan lah. Malah sebenarnya saya boleh buat lebih lagi lah, tambah